Pernah tak terfikir macam mana ya kita ni belajar bercakap, membaca dan menulis? Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya proses ni, sangat mengagumkan. Hari ni, jom kita bongkar rahsia di sebaliknya. Inilah soalan paling besar. Macam mana bebelan bayi yang kita tak faham tu tiba-tiba boleh jadi ayat yang padu macam dalam laporan buku? Dalam kupasan kali ini, kita akan selami teori-teori di sebalik keajaiban ni. Dan ini, terus terang saya cakap, memang wajib tahu untuk setiap pendidik. Okey, jom kita mula. Bayangkan kita ada satu toolbox khas untuk guru. Dalam tu ada 3 alat utama. Kita akan tengok satu-satu macam mana setiap alat ni berfungsi, bila masa terbaik nak guna dan akhir sekali macam mana nak gabungkan semua ni untuk jadi guru yang mantap. Macam tukang yang pro, mestilah ada blueprint kan? Samalah macam cikgu. Bila kita faham teori-teori ni, ia macam bagi kita satu pelan tindakan. Barulah kita boleh rancang cara mengajar yang bukan saja lagi efektif, tapi betul-betul kena dengan setiap pelajar kita. Alat pertama kita panggil pendekatan behaviorisme. Anggap je ni macam kita tengah letak batu bata pertama untuk bina rumah. Asas dia mudah je. Tengok, tiru dan ulang. Lama-lama ia akan jadi tabiat. Jadi, teori ni fokus pada apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Guru bagi rangsangan, contohnya sebut satu perkataan, dan murid bagi respons, iaitu tiru sebutan tu. Sebab itulah kaedah macam latih tubi, baca kuat-kuat, memang ngam sangat guna cara ni. Terutamanya untuk budak-budak yang baru nak mula belajar. Inilah rupa dia dalam kelas. Cikgu sebut, murid dengar, murid ikut. Sebut, dengar, ikut. Ulang-ulang sampai lekat. Proses ni penting tau sebab ia bina asas yang kuat untuk sebutan dan kenal perkataan. Kuncinya, latihan dan pengukuhan yang konsisten. Okey, sekarang kita tengok alat nombor 2. Kalau tadi behaviorisme tu pasal buat, yang kognitivisme ni pula pasal fikir. Nampak beza kan? Pendekatan ni tak anggap pelajar tu macam burung kakak tua yang ikut je. Tak. Ia tengok pelajar sebagai seorang yang aktif membina ilmu dalam kepala dia sendiri. Nampak tak perubahan fokus dia? Bukan lagi pasal apa yang kita nampak kat luar, tapi apa yang berlaku kat dalam otak. Macam mana pelajar tu proses maklumat? Macam mana dia fahamkan sesuatu? Macam mana dia kaitkan benda baru dengan apa yang dia dah tahu? Inilah rahsia untuk pemahaman yang mendalam dan kebat tu. Contoh dalam kelas, mungkin cikgu suruh buat peta minda. Atau lepas baca cerita, cikgu tanya, "Okey, apa kaitan cerita ni dengan hidup awak?" Nampak? Tujuannya bukan lagi setakat pandai sebut perkataan tu, tapi betul-betul faham maksud dan konsep di sebalik perkataan tu. Jadi, kalau nak simpulkan beza utama dia, behaviorism anggap pelajar tu macam kain putih. Apa yang kita corakkan itulah dia, pasif je. Tapi, kognitivisme pula, dia anggap pelajar tu macam arkitek. Dia sendiri yang reka dan bina bangunan ilmu dalam kepala dia. Sangat aktif. Dan sekarang, alat kita yang ketiga. Yang ni, lain macam sikit. Pendekatan mentalis ni bagi satu idea yang sangat menarik. Dia kata, kebolehan kita berbahasa ni sebenarnya dah built-in dalam otak kita sejak lahir lagi. Tokoh hebat di sebalik idea ni, Noam Chomsky, dia panggil benda ni Language Acquisition Device atau LAD. Senang cerita, macam kita lahir-lahir je dah ada satu chip bahasa dalam otak. Jadi, kerja cikgu bukanlah nak install bahasa dari kosong, tapi lebih kepada nak activate dan gila bakat semula jadi yang memang dah ada dalam setiap pelajar. Macam mana nak buat? Melalui aktiviti pengayaan. Kita kurangkan sikit arahan, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Sebaliknya, kita wujudkan satu suasana yang penuh dengan bahasa. Galakkan pelajar untuk explore, untuk cuba cipta sesuatu, untuk luahkan apa yang dia rasa, sama ada melalui penulisan kreatif ke, atau perbincangan dalam kelas. Okey, kita dah tengok ketiga-tiga alat dalam toolbox kita. Tapi, rahsia sebenar untuk jadi guru yang master bukanlah dengan pilih satu alat kegemaran je. Bukan. Rahsianya ialah tahu macam mana nak guna semua sekali dengan betul. Inilah dia kunci kejayaan tu. Guru yang hebat, dia tak terikat pada satu cara je. Dia seorang yang fleksibel. Dia gabungkan ketiga-tiga teori. Mungkin untuk murid yang rasa lemah, dia guna latih tubi. Untuk murid yang dah okey sikit, dia bagi aktiviti yang buat mereka fikir. Lepas tu, untuk semua murid, dia bagi tugasan kreatif untuk cetuskan imajinasi. Semuanya diolah ikut keperluan unik setiap seorang pelajar.
Jadi, sekarang soalan ni saya pulangkan pada anda. Anda dah ada 3 alat yang power ni, apa yang anda nak bina? Macam mana anda nak gabungkan semua ni dalam kelas anda untuk hasilkan bukan je pelajar yang pandai baca dan tulis, tapi juga seorang pemikir yang lebih kreatif dan lebih yakin? Cuba fikir-fikirkan.